Assalamualaikum guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jangan lupa subscribe, like, share. Dan korang, aku pernah main game ni 100 space hobby. Main aku bila kita ni mana tahu dia akan banyak sangat. Mana aku tahu yang banyak, takkan aku nak cek. Tak apa je nak cek. Aku pemalas nak cek, kau tahu tak? YouTuber lain malas nak cek. Kalau ada tu aku minta maaf lu. Ni bukan tahu ni. Aku ni tahu apa benda lain aku tahu. Tak lompat. Okey. Mantap. Ini tak payah lompat apa betul tak? Okey, ni memang kena lompat lah kau. Nanti jatuh. Benci pun aku kan. Banti kat sini. Tak aku mati kat situ. Game ni orang je memang tak boleh tembus. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Akhirnya habis ya. Akhirnya berjaya. Okey. Nyanyi lagu juga fokus. Kita jatuh kan. Kiamat kita nanti. Kiamat dik, kiamat. Tapi aku tak tahu sekarang ni guys. Aku pun ada video baru, cuma aku tak upload lagi lah, malas aku upload. Okey. Kalau aku mati, kau muncul dekat berlawanan Pimat. Kalau aku terselamat, aku memang keluar baik. Tengok. Marah aku tu kan. Okay. Fokus. Ni kan. Masuk parit nanti kan aku ada buat satu game tadi tau. Sebelum aku start konten ni. Ni dulu aku check dulu ada satu ke tak ada. Apa salah tu? Cepat kita tu guys. Okey, jap. Okey, jap. Okey, jap. Let lu. Okey, kita sabar dulu. Sabar dulu. Kita haruslah bersabar ya. Sabar. Okey. Okey, jap. Kau kena lompat kat sini. Awak tak lompat kat sini. Tak aku pasal lain. Kena lompat kat mana kan? Dia pun aku buat konten ni dalam pukul 5 lah. Jadi katakannya postur pada ni aku terupload lah konten aku yang aku baru buat tu. Bau. Anak haram. Saya. Okey, kita buat lagu lah. Kita buat bagi tak mati lah dikatakannya. Okey, jap. Cepatlah mati. Bau situ mai. Okey, tak apa. Aku keluar kuasa aku yang senang. Tai punya game. Nampak susah. Macam mana aku nak main? Itu. Dia kena lagu baru boleh masuk. Tak ada lagu tak boleh. Betul lah aku cakap. Tak boleh. Bodoh lah perempuan tu. Muka tolak bodoh. Ambil mati sekali. Jolly nama dia bodoh. Jolly banget. Mati lagi ke Jolly. Mantap banget. Jolly mati aku hidup. Tapi mati juga betul tak? Okey, dah apa. Ayam goreng. Tapi buta bukan babi buta. Itu lain. Aku tapi buta. Babi buta tu tak siapa yang sebut tu tak aku ajar tu. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Dah tu nak pijak warna apa kawan? Tadi aku kata babi macam sorry lah kan. Dah tu nak laut tengah ke apa? Selalunya warna merah dia kena. Kawan. Ambil kau. Kau gerak dulu saya Papa Roger. Papa Roger dulu no. Jaga diri no. Masuk lokal. Okay, jaya. Kolaman. Saya nak makan nasi goreng tambah. Ya, tambah. Lepas okey, tak apa. Kita buat sini. Baru saya baik. Dah masuk. Tak apa, kita buat jalan susah. Kita buat jalan susah. Ini macam jalan susah juga. Ini lagi susah daripada yang kat situ. Dia pun tak ada. Macam mana nak terus station apa tu tak? Anak anjing. Tu. Syok deh. Aku yang masuk nanti kau. Ya ilah. Ada juga aku bantai ni. Aku keluarkan kuasa 3 aku ni gagal. Ni nak macam mana? Nak kona ni. Nak kona pun cari ya. Ya. Allah. Mana nak bantai ni? Lah, saya nak hidup. Saya nak itu. Sakitlah babi. Bangsa. Aku mencarut ni juga. Mak minta maaf dah kalau kau carut tadi. Silakan lagi tu. Bangang lah orang belakang aku ni. Tak pandai lah orang main tu. Kau memang tak pandai main. Ambil lah. Kau ni jalan. Mati satu. Jalan lah. Ambil satu. Lagi satu. Mati dia cepat. Tak mati. Tak masalahnya aku mati sekali baik. Tak apa kalau dia mati seorang tak apa. Ini aku yang mati sekarang. Tak apa. Dia juga pakai ini kan. Game ni menyusahkan lah korang. Sabar je. Game ni menyusahkan orang. Okey, tak apa, biasa tu kalau menyusahkan tu biasalah. Sekali tak apa, kalau dah banyak kali itu bukan namanya menyusah baik. Itu memang kau ajar tu namanya. Okey, tak apa baik. Kita kena sabar. Tak apa. Jatuh kat situ je. Baik, sakit bau. Kita patah balik. Okey, tak apa. Pahat dulu. Cepatlah. Mati pun lama. Kenapa mati lama? Roblox main tak lama sangat pun. Yeay, boleh. Alhamdulillah. Boleh terajang. Boleh terajang ya. Tak menyusahkan pun tak apa. Aku dah ada cara lain dah bro. Tak payah menyusahkan adalah. Tak payah. Tak apa. Kami tak. Ada game ni menyusahkan adalah. Aku kata benda tu game ni lah. Macam apa dah. Suara bunyi kat mulut datang mananya dekat. Ya Allah, manusia haram tu. Aduh, bongok tu haram tu. Tak pandai manusia haram tu. Tak pandai manusia haram tu. Tak pandai. Aku kena naik dekat bahagian sana. Okey, kat sini kan. Okay, senang je korang. Kalau nak tipu pun boleh. Nak tengok cara apa. Ya Allah, mati lagi. Game ni menyusahkan dah. Aduh, bodohnya game lah. Bodoh tolak aku tak pati ke bodoh. Menyusahkan ada lah. Aku patah balik je kalau ditembus.
Aku benci adalah game ni. Aduh. Masuk mesti. Oh, tak ada termasuk ya. Kita apa ada. Tadi gemuk korang. Yang tadi gemuk tu. Yang tadi gemuk. Hanya aku saja gemuk. Cepatlah. Ya Allah, siapa yang bunuh aku ni? Aduh, warna merah tu kacau lah. Tolong aku bangsa. Tak pandai. Sana lah bangsa. Orang ni satu lah. Tak pandai. Macam ni kan aku. Atau ni kita memang kena tipu korang. Senang je korang nak lalu sini. Tapi kalau kita mati, kita tempat je balik. Macam mana tu korang? Menyusahkan lah. Maksudnya kita tak boleh kurang dengan orang. Tak apa. Dah lepas. Apa lagi? Kita rajang le. Nak tunggu apa lagi? Nak takkan nak terbenang je. Tak apa, kita tipu je. Tipu kan boleh. Ini bukan ujian. Ini ialah game. Hobi. Kalau macam gini kan senang. Tak payah dia nak menyusahkan. Korang sini le. Alamak. Mampus aku ni. Tempat tadi tu yang kat sebelah tadi tu. Mampus aku. Aku bukan salahkan game ni. Aku bukan salahkan aku tengah main. Aku salahkan game yang bangsat ni. Yang tak pandai ni. Game orang cipta ke botak juga tau. Pencipta game ni. Dua-dua keciptaan Tai. Sikit lagi. Cibalo. Ro. Naik atas situ. Masuk mantap. Dekat checkpoint. Korang tu suka kat situ lah. Tak mampus. Siapa lah suruh korang tentu. Benda boleh shortcut apa? Betul tak? Benda boleh shortcut, kita shortcut. Dengarlah kata-kata tim channel ni. Tapi main tipu juga, betul tak? Tak pula main tipu asalkan bukan ujian. Ujian kalau tipu memang kami yang kena sodok ni. Bukan kena sodok dengan Kinze tu, bukan. Kena sodok dengan cikgu. Cikgu kan kadang-kadang kan boleh sodok. Nak tahu? Sodok guna kotak lah sodoknya. Dia sodok. Takkan nak guna nyamuk reset lah kan. Itu bukan nak sodok, itu menyampah dia tu. Yuk. Tengok mati kat mana. Kalau mati kat tempat asal yang tadi aku. Okey. Kalau shortcut tak boleh. Okeylah korang. Sampai sini dulu video kita. Kalau ada tekan sabar satu, silap kata aku jawab. Apa dah? Bangkit benci ada lah.